babon. Mantap guys. Mantap guys, babon. Hai guys, selamat kembali lagi ke channel saya, Ari Channel. Bertemu lagi kita guys. Oke guys, hari ini kami nak cuba cari labi-labi. Kali ini saya berdua dengan Tok Medan lagi. Kami nak cuba cari labi-labi guys. Ni sungai ni, sungai kecil ni. Ni senjata ampuh kami, mudah-mudahan ada rezeki lah. Kalau tak yang besar tu, yang kecil lah. Mudah-mudahan kalau nak cari yang besar tu, yang macam yang beberapa hari lepas tu, mungkin di sungai besar lah. Kali ni kami nak test sungai kecil dulu. Kalau ada rezeki tu adalah. Kalau tak ada tu tak boleh buat apa lah. Kalau tak banyak tu pun dapat seekor jadi lah. Ni saya bersama dengan Tok Medan saja, berdua saja guys. Kami turun, kami nak cuba air yang ni ya, sebelah motor kami ni. Kecil je airnya pun cetek, tak dalam. Kalau ada rezeki tu dapat lah, tak ada tu tak boleh buat apa lah guys. Okey guys, jom jangan lengahkan masa lagi. Tengok kami beraksi guys. Mantap guys. Mantap, terbaik. Jom guys. Ini guys airnya. Ni airnya cetek saja. Kami nak cuba air ni. Mudah-mudahan adalah jumpa seekor ke 2 ekor ke. Tengoklah, tengok rezeki macam mana. Kami nak cuba je ni. Kami nak try. Tengok macam mana keadaan. Ada rezeki tu adalah dapat. Kalau tak ada tu tak boleh buat apa lah. Okey guys, jom. Mantap guys. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Air dah terlalu cetek dah guys. Tapi labi-labi ni dia tak tentu. Kadang-kadang tempat macam ni pun ada juga guys. Rezeki dia tak tentu kadang-kadang. Tempat molek kan. Tempat terbaik. Kadang-kadang tapi lah tempat macam dek kadang tubuhnya kurang pembesar. Taikoi. Ada rezeki ada lah. Tapi tempat memang lawa. Terlebih ada takkan tak ada guys. Kan tak ada guys. Harap-harap ada lah. Tempatnya molek guys. Tempat cantik, air cetek. Tapi kebanyakan guys tempat macam ni kalau jumpa tak ada yang besar lah guys. Banyak kecil-kecil guys. Kebanyakan yang kecil-kecil guys. Kecil-kecil saja. Yang besar-besar kadang susah. Ada rezeki tu ada lah. Kami saja cuba je ni. Sungai ni. Ada tu adalah rezeki. Tak ada tu tak boleh buat apa lah guys. Mak guys. Tempat memang lawa
ada bertubuh. Ahuk lah. Dia selalu kalau tempat macam ni, di kawasan macam ni lah dia suka tempat yang Tidur. semak-semak macam ni ya. Dia suka tempat macam ni, tempat-tempat dia tidur. Tempat dia cari tempat yang sejuk guys. Kena menyorok sikit. Aduh. Hati guys, duri guys. Testing dulu guys. Dia pun kalau ada dalam-dalam ni, nak ambil dia susah weh. Oh, guys. Bunyi macam cantik tu guys. Tar dulu guys. Seekor lagi ke? Dia ke guys? Bukan guys. Eh? Bukan. 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 Bunyi cantik Cerem bunyi dia. Ni tempat macam ni nak kena cari betul-betul. Apa guys? Hah? Jemput di padang guys. Mana guys? Sini guys. Oh, itu Tok Medan cakap, dia cakap ada jumpa satu ekor guys. Tapi tak tahulah ia ke tak. Mana guys? Sini guys. Cuba ketuk guys. Ketuk. Oh, bunyi macam dia guys. Rasa-rasa bunyi macam dia guys. Tengok dulu. Kita rasa. Oh, dia lah guys. Dia guys. Betul lah guys. Betul Oh, betul satu Okey, ekor guys. Mantap. Mantap. Oh, jumpa juga. Mantap. Wah, cari tadi di bawah. Jumpa juga di bawah tadi. Jumpa guys. Huyu. Okey guys. Akhirnya jumpa juga satu ekor guys. Walaupun tempat air cetek macam ni. Tapi tak tahulah, saya rasa kecil tu. Dia duduk di sana guys. Sana dia duduk. Tidur dekat situ. Tempat yang macam ni semak tu memang dia sukalah labi-labi ni. Sebab pengalaman kami mencari memang macam tu guys. Walaupun air dia cetek, tapi mesti ada labi-labi. Tapi itulah nak dapat dia bukan senang guys. Ni pun mungkin rezeki lah ni. Jumpa guys. Betul. Okey jap guys. Jom saksikan kami beraksi guys untuk menangkap labi-labi yang kami jumpa ni guys. Mantap guys. Mantap guys. Senjata ampuh kami. Okey, yang guys. itu hari dah ketinggal, tak tahu tinggal dekat mana guys. Ni saya buat baru ni. Tak ada ni susah sikit nak dapat labi-labi tu. Okey guys. Dapatkan dia. Okey, tengok besar atau kecil ni. Tahulah. Mungkin ada lah guys. Mana dia punya body guys. Ni kepala guys. Kepala guys. Mesti buka guys. Kepala tu guys. Bahaya betul. Ekor dia bahagian sana. Ekor dia. Hati-hati guys ni. Memang takut nanti kena tangan guys. Cakup. Di tempat dia memang menarik guys, tapi susah sikit. Tempat dia susah sikit guys. Kena hati-hati ni. Tempat dia banyak kayu-kayu, duri-duri lagi banyak. Sini sikit guys. Nampak guys? Okey, nampak guys. Okey guys. Besar guys. Besar ke kecil? Adalah 2 kilo ni guys. Ada 2 kilo Inilah kita beraksi dengan gaya
yang terbaru. Mantap. Guys, sini guys. Okey. Tu guys. Itu guys. Tu dia. Okey. Babon. Okey. Mantap guys. Mantap guys, babon. Mantap mantap seko. Gagek guys. Gagek. Gagek. Labi-labi juga. Gagek ni guys. Nak lebau. Gagek. Sekarang susah guys mencari guys. Mencari ini gagek guys. Gagek guys. Testing nak tahu ada member. Bunyi macam member. Kan. Kan. Okey guys. Mantap juga. Ini spesies yang nombor 2 guys ni. Oh yang dua. Ni jenis labi-labi juga ni. Ya. Tapi kalau kami panggil ni bukan labi-labi guys. Ini gaguk nama dia. Gaguk. Kalau dalam bahasa kami orang asli lah. Gaguk. Sebab tengok sini guys. Tengok jenis dia bukan kuning guys ni. Dia jenis hitam, lepas tu dia ekor dia macam ni. Lain beza sikit. Kepala dia pun berbeza sikit. Dengan warna dia guys. Ni kalau kami panggil ni gagek guys. Tapi mantap guys. Okay, Yang guys. penting dapat lah. Okey. Dan jadi mantap guys. tak kosong jadi kosong. kompau. Yang penting tak kumpau guys. Macam mana guys ni gaguk? Ni gagek dia punya harga murah guys. Harga dia Ini baru RM15 guys. tapi kami ni tak jual lah guys ni. Ni makan guys. Tapi yang Jual. penting guys dia tinggi. Yang penting atas senyum sudah. Dapat. Tu dia. Mantap guys, mantap. Memang susah cari. Ingatkan labi-labi tapi dah lama lah kami tak jumpa spesies ni. Baru sekarang jumpa. Spesies ni kami dah lama tak jumpa. Ni baru ni kali ni kami nampak ni kami jumpa. Ni spesies yang susah ni guys. Susah cari guys. Susah ni memang susah nak dapat spesies ni. Oh, dapat bunyi. Ada berkawan. Kadang-kadang itulah. Ni tak besar lah ni, anggaran 2 kilo lah ni. Yang 2 kilo ni. 2 kilo. Tak besar sangat. Tak besar sangat ni guys. Yang penting mantap lah. Okay, mantap. Terbaik. Terbaik. Tinggi. Cantik. Okey, jom guys, lanjutkan lagi. Jom. Kita tengok, mudah-mudahan ada rezeki lagi guys. Kita cari lagi guys. Mudah-mudahan ada kawan-kawan dia. Yok, enggak. Panjang dia bukan. Dia bunyi pak molek ni. Jaga bunyinya. Testing. Kalau bukan ni lah pak betul jodoh. Talap juga. Tengok dulu dia ke apa. Tekuk kadang-kadang kayu ke batu ke. Tapi bunyi dia macam lebih kurang dia juga. Tu. Gajah sekali tembus sekali.
Aduh, kena prank. Oke lah guys, itu kan rezeki kami untuk hari ini. Pasal itu je ni, kecil je guys. Jadi tak apalah, yang penting kita masuk. Kita tempau guys. Walaupun tak besar, agak-agak adalah 30 kilo ni. Oke lah guys, sebelum tu siapa yang baru jumpa channel kami ni, jangan lupa tolong subscribe, like dan komen ya guys. Dan tunggu video kami yang seterusnya. Oke guys, mantap. Mantap. Tuh dia. Tinggi tinggi. Mantap kali.